Seterusnya fadilat selawat. Fadilat artinya kelebihan. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hari gembira yang terlihat pada wajahnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Jibril alaihi salam telah menemuiku. Dia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak senang bila seseorang dari umatmu mengucap selawat atas dirimu sekali dan aku balas dengan selawat 10 kali baginya?" Aku sekali ni sama ada Allah yang balas kot. Jibril kan menyampai. Mungkin aku ni mana Allah lah yang balas. Wallahu alam. Wahai Muhammad, kau seronok tak kalau seseorang pada umat kau ucap selawat ke atas dirimu sekali dan dibalas dengan 10 kali baginya. Dan ni satu pattern hadis. Dalam pattern hadis yang kita biasa dengar, biasa kita dengar, man shalla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyarah, kan? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kata ulama, selawat dari Allah bererti Allah akan merahmati orang itu, akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali rahmat. Banyaklah kita boleh buka huraian ulama atau syarah-syarah ulama. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengucap selawat sesiapa mengucap selawat atasku, malaikat akan mendoakan untuknya selama dia mengucap selawat atasku. Yakni maka terserahlah kepada seseorang hendak ucap sedikit atau banyak pada ketika itu. Dalam lafaz ini Nabi cakap siapa selawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam siapa selawat je, malaikat akan doakan. Maknanya selawat dari malaikat berarti doa. Selawat dari Allah berarti rahmat. Ada guru kami Syekh Yusuf Al-Hasani pernah cakap, tapi saya lupa pula, apakah maksud selawat dari Allah, apakah selawat dari malaikat. Ada tafsiran dia, ada huraian dia. Cantik huraian dia, saya lupa. Tidak boleh kongsi dalam rakaman ni, ataupun lebih kurang macam tu tadi kot. Pada Allah, dari Allah berartinya, selawat dari Allah berartinya rahmat, selawat dari malaikat berarti doa. Lupa pula selawat sesama kita kepada lupa pula. Adalah Syekh Yusuf ada hurai tu lagi, lupa pula. Nabi SAW bersabda lagi, sesiapa berselawat ke atasku dalam sesebuah kitab, maka para malaikat sentiasa memohon ampun buatnya selama namaku tercantum dalam kitab itu. Dalam hal ini saya nak berkongsi bahawa pengarang kitab ini, Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah Asy'alami, saya alhamdulillah rapat dengan beliau walaupun taklah rapat sehingga ke akhir hayatnya, rahimahullah ta'ala. Dia pernah cakap, Fendi, aku ni tulis kitab, aku suka kalau selawat, aku boleh selawat sekali. Maknanya sambil dia tulis kitab, bila dia selawat, kita pun dia akan ikut selawat sekali. Sekali dengar cakap, semua orang macam tu. Semua ustaz macam tu kan, semua pengarang kitab macam tu. Tapi bila kita dengar kali kedua dengan secara lebih halus, ini ialah guru aku, Ustaz Zaidi, ini ialah guru aku, dia mengarang kitab dan kitab dia pun bagus-bagus pada mata saya lah, dan juga pada pandangan orang yang dah beli kitabnya. Dan dia berselawat. Dia bila kita menghalusi kata-kata orang yang dekat dengan kita, orang alim, bahkan mungkin pasangan kita, atau mungkin kawan kita yang benda tu menyentuh, kita akan cuba menghalusi kata-kata dia dan kita akan sematkan dalam jiwa kita. Nasihat agung yang kita elok semat Al-Quran lah. Cuma Quran pula kita kena balik pada macam kes tadi lah, kena faham pula tafsir Quran apa. Jadi balik pada kalam guru saya tadi, Ustaz Zaidi, dia kata bila aku tulis kitab, aku type selawat, aku akan berselawat sekali. Ini maknanya saya baca kitab dia tulis kitab ni, dia tulis pada Rasulullah SAW, saya berselawat. Selawat saya dengan sebab dia.
dia insya-Allah dapat pahala dari kubur. Itu sebab untungnya bila kita hidup ni, kita membuat asbab yang orang lain ikut, kita dapat pahala, orang dapat pahala. Bayangkan ketika kita hidup, kita buat na'udzubillah, buat dosa, orang lain ikut, kita dapat dosa, orang yang dapat dosa. Tak kemalang. Jadi alhamdulillah guru kami dalam bab ni lah, Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah Insya-Allah, dia ialah seorang yang saya perhatikan sangat-sangat menumpukan masanya dengan menulis. Allahu Akbar. Dia punya masa menulis tu tak menentu. Kata Kak Alfiah lah, isteri dia balunya, memang ikut dia lah keluar, pergi mana-mana lah, 2-3 pagi kadang bawa laptop. Isteri kan ikut suami, kadang pukul 2-3 pagi dapat ilham menulis. Kadang tidur dalam kereta. Jadi itu momen-momen indah seorang isteri bersuamikan seorang isteri yang bersuamikan seorang penulis yang secara live nampak macam mana mencari ilham tu bukanlah perkara yang mudah. Macam ini sikit lah bab muzik lah, macam Datuk M. Nasir, macam mana dia dapat ilham. Kadang-kadang kadang bukannya tentu yang tiba-tiba dapat ilham gitu. Itu bab-bab lagu lah. Okay, balik pada kisah yang tadi ni, mana sesiapa yang berselawat dan sesiapa berselawat ke atas kul dalam sebuah kitab, mana kita buka kitab, kita baca, dalam tu ada pasal Nabi SAW. Lepas tu dengan sebab dia baca kitab tu dah ada, mungkin ada teks hadis Nabi atau kisah sirah Nabi atau hukum hakam melibatkan Nabi, berpunca pada Nabi, dia baca selawat, maka para malaikat sentiasa memohon ampun buatnya selama namaku tercantum dalam kitab itu. Itulah bila nak relate dengan Ustaz Zaidi ni, dia ialah kita baca buku dia, dia type selawat, kita baca selawat, dia pun dapat pahala sebab dia baca lah, kita baca selawat. Kalau dia tak baca dan kita dia tulis lah, kita baca dan kita berselawat. Kita baca tulisan pun kita dapat pahala. Macam mana pula orang yang menulis? Itu maksud dia. Hadis Nabi SAW sebut, man sanata Allah, siapa yang meletakkan satu perkara yang baik, baginya pahala dan ikut orang yang ikutnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam hal kebaikan, keburukan atau kejahatan lah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat juga ialah satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, selawatlah, ucapkanlah selawat dengan sebanyak-banyaknya dengan salam yang sejahtera. Jadi begitulah satu-satunya amalan yang Allah lakukan dan disuruh malaikat lakukan, disuruh orang beriman lakukan, ialah selawat. Maka kalau orang tu tak beriman, kalau orang tu malas selawat, saya tak berani cakap lah. Tak berani cakap lah. Sebab bila ayat Quran kena tengok tafsir. Tetapi kadang kita boleh faham. Orang yang kadang duk melarang orang selawat ni, kadang saya pun risau kalau menengok. Melarang orang selawat lah apa semua ni. Selawat ni saja, selawat ni tak boleh. Selawat ni je betul. Jadi saya pun tak faham tak. Contohnya sedikit pasal orang-orang yang hampir dengan Allah dengan sebab, dan kemudian ada kisah tentang selawat.